Selamat datang ke Aku Studio. Dalam video kali ini, kita akan membahas perkembangan terkini mengenai inkues kematian Zara Khairina yang berlaku pada 7 Oktober 2025. Dalam sesi mahkamah ini, saksi ke-17, Puan Nur Aidora Saidun, seorang ahli kimia dari Jabatan Kimia Malaysia, memberikan keterangan mengenai proses analisis DNA yang dilakukan pada barang-barang kes. Ikuti video ini untuk maklumat lanjut. Peguam keluarga Zara, Muhammad Syarul Nizam Muhammad Saleh, melaporkan pada wartawan di luar mahkamah. Hasil analisis menunjukkan profil DNA Zara Khairina padan sepenuhnya dengan spesimen biologi utama seperti tisu, tulang dan pusat darah terjadi. Pengenalan saksi. Pada hari ini, saksi ke-17 dalam inkues kematian Zara Khairina adalah Puan Nur Aidora Saidun, seorang ahli kimia dari Jabatan Kimia Malaysia. Beliau telah memberikan keterangan mengenai proses analisis DNA yang dilakukan terhadap beberapa barang kes yang diterima daripada pihak polis. Proses analisis DNA. Peguam Syarul Nizam. Puan Nur Aidora menjelaskan bahawa proses analisis DNA dilakukan ke atas beberapa barang kes yang diterima daripada pihak polis. Tujuan utama adalah untuk mengenal pasti profil DNA milik si mati, Zara Khairina, serta mana-mana individu lain yang mungkin terlibat. Dalam keterangan beliau, Puan Nur Aidora menyatakan bahawa kesan darah yang ditemui pada beberapa helaian kertas dan buku adalah sepadan dengan profil DNA milik Zara Khairina. Ini menunjukkan bahawa darah yang ditemui pada barang-barang kes tersebut berasal daripada individu yang sama, iaitu Zara. DNA soreh dari sentuhan. Selain itu, saksi menyatakan bahawa DNA soreh atau tracing boleh tertinggal pada permukaan objek seperti railing jika seseorang menyentuhnya. Sentuhan ini boleh berlaku secara sengaja atau tidak sengaja. Kesan DNA ini bergantung kepada banyak faktor, termasuk tempoh sentuhan dan jenis permukaan. Namun, DNA soreh ini boleh hilang jika permukaan tersebut dibersihkan atau terdedah kepada cuaca. Kesan DNA pada pakaian dan spesimen biologi. Syarul Nizam menyatakan bahawa jika pakaian dibasuh, kemungkinan kehilangan DNA soreh sangat tinggi. Ini memberi cabaran dalam memastikan DNA yang ditemui adalah milik si mati. Hasil analisis menunjukkan bahawa tiada DNA asing atau DNA lelaki yang dikesan pada mana-mana spesimen biologi, termasuk suap kuku